aku dapat saman ke atau dapat warning ni sebab illegal parking dekat tempat khas untuk basikal. Dekat sini tapak penggambaran filem Cross Zero, Suzuran High punya school. Sekarang dah jadi taman perumahan lah. Taman perumahan yang aku boleh kata mewah lah. Dekat depan tu. Sebelah ni padang. Dekat sini tapak lokasi penggambaraan filem Cross Zero. Nama sekolah ni dulu adalah Takatsuki Minami Senior High School. Kat sini tapak rumah ni. Inilah dia punya lokasi penggambaraan dia. Cuba masuk ke dalam. Silap aku yang ini. Kalau mengikut bacaan internet lah, ini jadi rumah mewah. Filem Cross Zero memang pada zaman aku memang popular lah. Filem pasal budak-budak sekolah yang nakal yang suka bergaduh. Memang popular dekat Malaysia dan negara Indonesia. Inilah tapak penggambaraan dia. Dah jadi kawasan perumahan dah. Negara Jepun memang sangat pesat membangun. Kita buat pusingan, lepas tu kita akan menuju ke Kyoto. Daripada sini Kyoto aku rasa dalam 50 ke 40 km lagi. Dan target aku hari ni, aku nak pergi ke Otsu. Dan aku akan bermalam di sana, sama ada camping ataupun aku cari hostel. Kyoto lagi 18 km. Target aku hari ni mungkin Otsu, tapi 30 km mungkin dalam, kalau jalan biasa 2 jam. Tapi ini Jepun kan, dia punya jalan raya dia sangat kompleks. Boleh jadi 3 jam atau 3 jam lebih untuk 30 km. Dah hampir sampai ke target aku hari ni, iaitu Otsu. Lagi 9 km lagi. Aku akan bermalam di guest house untuk 1 malam. Dan besok aku akan bermula kayuh lagi untuk menuju ke Nagoya yang terletak kira-kira 120-130 km daripada Otsu. Ini aku punya guest house di Otsu. Kecil gila. Jenis self check-in. Ni aku makan di Otsu. Japanese omelette and pickle takana mustard spicy cod roll. Diskaun 100 yen. Nasi dengan telur dengan sayur. Dan di guest house ni aku seorang saja. Jadi untuk malam ni guest house ni memang aku yang punya.
Pagi ni aku mulakan kayuhan dengan breakfast di Otsu. Sekarang aku di Lawson dan aku beli ni roti apple macam biasa. Apa, nasi kepal ni, tuna dan kopi. 403 yen bersamaan dengan 13-14 ringgit Lawson. Makan nasi kepal dengan tuna tadi boleh tahan dia punya kenyang dia, rasa full. Sama diet aku semasa aku di South Korea. Cuma ni di South Korea aku pun makan nasi kepal dan juga makan Maggi. Tapi kat sini aku tak rasa macam nak makan Maggi. Maggi dekat Korea dia lebih banyak, dia lebih variety daripada di Jepun. Berdasarkan pemerhatian aku lah. Semalam masa aku nak check in aku punya guest house di Otsu ni, aku ada sedikit masalah lah, sebab aku tak baca instruction dengan betul, ataupun dia bagi instruction yang salah. Aku mengakulah aku bagi instruction yang tak betul lah. Aku tak baca instruction dengan betul lah. Dan aku ada masalah untuk nak masuk, sebab dia self check in. Dia kata sila buka, dia bagi password lah dekat booking tu. Password untuk padlock. Dalam padlock tu ada kunci elektronik untuk akses ke guest house tu. Lepas tu alhamdulillah aku boleh masuk. Dan aku surprise, aku seorang je kat situ, tak ada siapa-siapa. Kiranya macam satu rumah tu kira aku yang punya lah untuk hari semalam. Bagi aku bilik rumah tu agak kecil sebenarnya. Tapi itulah Jepun. Jepun kan segala-galanya padat. Masa aku kayuh keluar daripada Osaka untuk menuju ke Otsu, dia tak adalah jauh sangat, dalam 60 lebih kilometer. Tapi nak dekat maghrib baru sampai. Sepanjang perjalanan aku tu betul-betul padat lah dengan bangunan. Dia punya urbanisasi kat sini memang terlalu padat lah, terlalu banyak. Ni first time aku masuk negara yang dia punya bangunan, dia punya bandar, dia punya urbanisasi dia memang terlampau banyak. Kalau nak kayuh basikal, kalau nak bicycle touring kat sini, takkanlah nak hari-hari nak check in kan. Sebab sehari check in paling murah pun mungkin 70 lebih. Itu pun hostel, bilik macam ala-ala kapsul tu. Itu pun kat bandar-bandar utama, bandar-bandar besar je. Kalau bandar-bandar kecil macam Otsu ni 100 lah at least. Itu pun bukan room itu untuk share room. Untuk macam pengalaman aku dalam bicycle touring ni, camping paling terbaik lah, sebab dapat jimat kos. Tapi masalahnya Jepun ni dia terlalu padat. Nak cari tempat untuk camping tu yang away daripada people, yang jauh pada manusia, macam tempat-tempat yang lapang lah, yang ada rumput apa semua, hanya terdapat di sungai sahaja, di tepi-tepi sungai. Tempat lain memang almost impossible lah. Pagi ni baru aku jumpa spot kawasan untuk berpotensi untuk kita overnight, untuk camping di sebelah tasik Biwaku. Sebelah tasik tu. Kalau tak sebelah tasik, sebelah sungai, tebing sungai. Aku rasa kalau kita sampai lewat malam macam tu, kita set up kemah,
Lepas tu bangun awal pagi, belah awal pagi, bungkus awal pagi. InsyaAllah memang tak ada orang kacau kat sini. Ataupun tidur dengan menggunakan sleeping bag saja. Jadi tak payahlah membuang masa untuk set up kemah, pasang kemah, untuk tutup kemah, bungkus kemah. Macam yang aku pernah buat di Korea Selatan masa hari ketiga ke hari kedua. Hari ketiga tak silap aku. Tapi tempat tu of course lah memang jauh daripada orang. Lepas tu dia berbumbung. Itu paling sesuai lah kalau tak payah buka kemah, tidur dengan sleeping bag saja. Tapi macam tempat ni aku kurang pasti lah. Kalau nak pakai sleeping bag saja, pastikan tempat tu berbumbung lah. Dan yang paling penting, jauh daripada manusia. Sekarang kita berada di tebing tasik Lake Biwako. Aku punya target hari ni Maibara. Maibara dah tak jauh dari sini. Lebih kurang 10 km ataupun belasan kilometer daripada tempat aku berada ni. Kiranya daripada tadi Otsu aku kayuh, boleh kata mengelilingi tasik Biwako ni. Tasik Biwako ni boleh tahan besar, dia macam laut. Sekarang ni baru jam 12.23. Aku rasa tadi aku dah kayuh sebanyak boleh kata 60 ataupun 50 lebih kilometer. Aku rasa 60 kilometer lah aku dah kayuh daripada pagi tadi. Aku kayuh jam 8 suku. Sebelum 8.30 lagi aku dah start kayuh daripada Otsu, daripada guest house aku. Tengah hari aku dah nak sampai dah ke Maibara. Lepas tu masa aku kayuh mengelilingi tasik ni, sampai kat titik ni aku dah kira hampir sangat dengan tasik Biwako ni. Dan ada kawasan hijau dekat sini. Aku nampak macam ada taman, ada bench tempat duduk. Jadi aku pun kayuh sebelah tepi je. Jadi apa salahnya aku ambil take a break kejap untuk pergi dengan secara dekat tasik Biwako ni. Nampaknya dekat kawasan tebing ni macam dia agak sunyi. Kalau nak bercamping kat sini malam-malam pun aku rasa tak ada masalah. Tapi apa-apa pun, itu semua atas risiko sendiri lah kalau nak camping pun. Aku nak relax kejap kat sini, nak enjoy the view tasik Biwako ni. Nak celup kaki kejap. Lepas tu kita sambung perjalanan kita, kayuhan kita ke Maibara. Aku nak lunch kat situ, aku nak beli air, aku nak beli makanan. Lepas tu aku akan lanjutkan perjalanan aku pergi ke Sekigahara. Dekat situ ada macam bukit sikit. Dia tak tinggi, dalam 100 atau 200 meter. Dan aku akan kayuh sejauh mungkin hari ni. Daripada Maibara ke Nagoya, lebih kurang 80 km lah. Dan esok aku jangkakan untuk sampai ke Nagoya pada tengah hari. Lepas tu aku akan cari train untuk terus ke Tokyo. Sebab aku ada baki lagi 4 hari untuk aku balik daripada Tokyo, daripada Narita. Okay? Kita layan view dekat Lake Biwako dulu. Panas terik ni. Kita celup kaki loh. Ui. Ini mandi sedap ni. Nak mandi ke tak ah? Sekejap. Aku sebenarnya malas nak tukar baju.
sebab ambil masa, buang masa. Tapi kalau tak mandi ni kira rugi lah kan. Datang jauh-jauh, kadang tengok rendam kaki je. Dia punya air dia tak sejuk sangat. Boleh lah. Dia tak sejuk. Sebab kat Jepun kan masih lagi musim panas. Aku rasa nanti dah start bulan 10. Cuaca dah makin sejuk dan start bulan 11 dia akan sejuk lah. Dan Jepun akan mengalami musim winter lah. Sebab tu aku pilih bulan ni, bulan Ogos dan September. Aku mula daripada Korea ke Jepun. Masa bila kita nak kayuh ni, first kali yang paling penting lah, kita kena kita pilih bulan yang, of course lah, cari bulan yang tak berapa sejuk. Kalau boleh musim panas lah. Musim panas ni biasanya start daripada bulan, kalau tak silap aku dia bergantung pada negara juga, start pada bulan Jun sehingga September macam tu. Waktu-waktu macam ni memang bagus lah travel. Kita tak perlu bawa baju yang tebal-tebal sebab musim panas. Jadi kita boleh travel secara light lah. Makan ni, pastry ni, harga dia 138 yen, kira-kira RM3.2 macam tu. Dan air mineral ni 2 liter pun harga dia dalam 108 yen, tak silap, RM3 juga harga dia. Jadi inilah aku punya lunch. Tak perlu heavy sangat sebab kat sini convenience store sangat mudah untuk didapati sepanjang jalan.